Alamak, bateri tinggal 9%. Oh no. Tapi jangan risau, sudah hampir sampai rumah. Okeylah, sebenarnya kita tak charge daripada Kuala Kangsar lah. Daripada Kuala Kangsar kita pergi Meru, lepas tu pergi Bido. Lepas pergi Bido kita singgah sekejap R&R Sungai Buloh, terus balik ke sini Bandar Sarjana Putra. Masa tu bateri tinggal 31% lah. Kita sampai pukul 12 tengah malam. Sebab apa? Sebab jam. Tak larat nak ubah kereta Saga kat parking tu, tukar kereta ni. Jadi saya tahu kalau saya pergi kerja, balik kerja lebih kurang 22%. Tadi 31% memang ngam-ngam, 9% baki dia. Dan memang nak sampai rumah. Jadi total perjalanan daripada 100% ke 9% adalah 370 km. Kita ada baki 9%. Okay, saya rasa EV ni memang best lah, terutama model E5 sebab dia punya ride and handling memang selesa. Interior dia memang cantik, mewah, memang sedap bila kita duduk dalam kereta ni, macam duduk dalam rumah. Untuk charger, dia betul orang cakap kalau peak hour raya ke apa mungkin charger penuh. Tapi kalau saya akan singgah satu NR, tengok charger kosong tak. Kalau kosong saya singgah, letak, saya teruskan. Tapi pastikan bateri tu dalam 30% lah. Janganlah dah kurang 30% baru cari charger. Kita dah sampai rumah. Okay. Okay, sampai rumah. Baki 9%. Bila kita buka tali pinggang, dia akan jadi P. Komoda macam tu lah style lah. Okay, sekarang saya akan set bateri cuma charge 80% sahajalah. Sebab kita tak ada nak pergi mana-mana pun. Nak buka port charger dekat sini ataupun dekat atas ni, dia dah buka tu. Nak off, kita keluar saja jauh kereta, kunci dah jauh daripada kita, dia pun off kereta sendirilah. Ataupun kita nak matikan manual macam ni lah. Sekarang kita tengok kalau kita guna wallboard charger 9% ke 80%, ambil berapa lama. Jom. First step, buka port, ambil kabel, saya suka masukkan dulu, onkan switch. Kita kena tap kat lah down. Okay, %9. Okay, dia dah masuk. Lebih kurang 6 jam. Sekarang 7.30, katakan 7 jam. Pukul 3 pagi lah full charge.